Okey, sebagai kerajaan Islam, haram hukumnya ambil cukai dari rakyat beragama Islam. Cukai cuma untuk bukan Islam je. Wow, kenyataan yang berani. Ramai yang keliru bab ni, rasa macam bayar zakat tu dah cukup untuk kawal semua benda. Tapi betul ke haram? Jom kita bedah komen ni sekejap. Okey, pertama sekali kita kena faham beza zakat dan cukai. Zakat ni rukun Islam, wajib dibayar bila cukup syarat. Tapi duit zakat ni sangat spesifik kegunaannya. Al-Quran dah tetapkan dan ianya hanya untuk 8 golongan asnaf, fakir, miskin, mu'alaf dan lain-lain. Persoalannya, boleh ke kita guna duit zakat untuk buat jalan raya berlubang tu? Boleh ke guna duit zakat untuk bayar gaji doktor di hospital kerajaan atau beli aset ketenteraan untuk jaga sempadan negara? Jawapannya tak boleh. Duit zakat tu boleh disentuh untuk pembangunan infrastruktur awam. Jadi dari mana kerajaan nak dapat duit untuk urus negara kalau Baitul Mal, perbendaharaan negara tak cukup? Di sinilah maksudnya konsep doribah atau cukai yang dibenarkan dalam Islam. Menurut para ulama, termasuklah pandangan Imam Al-Ghazali, jika negara memerlukan dana untuk menjaga kemaslahatan awam, kepentingan rakyat dan duit negara tak cukup, kerajaan berhak mengenakan cukai ke atas rakyatnya yang berkemampuan. Tak kira lah dia tu Islam atau bukan Islam. Cukai yang diambil dari orang bukan Islam zaman dulu namanya jizyah untuk perlindungan, tapi struktur negara moden hari ini dah berbeza. Tapi Islam letakkan syarat yang sangat ketat. Cukai ini tak jadi haram asalkan satu, ia dikenakan secara adil, orang kaya bayar lebih, orang miskin tak terbeban. Dua, memang ada keperluan mendesak untuk negara. Dan tiga, ini yang paling penting, hasil cukai itu wajib dipulangkan balik kepada rakyat dalam bentuk servis dan pembangunan. Bukannya masuk dalam poket mana-mana individu. Kalau ada unsur rasuah atau zalim, cara pelaksanaan yang haram bukannya sistem cukai itu sendiri. Kesimpulannya, dalam konteks negara moden, cukai itu perlu dan dibenarkan dalam siasah syariah pentadbiran Islam demi kemaslahatan kita bersama. Zakat kita bersihkan harta, cukai kita bina negara. Korang rasa macam mana? Cukai kat Malaysia ni dah cukup adil ke belum? Cuba komen kat bawah. Jom kita bincang. Jangan lupa like dan share video ni kalau korang belajar sesuatu hari ini dan jangan lupa dapatkan buku Jangan Bayar Lebih di Showcase. Okay, Assalamualaikum.